Macam orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang mati tu, mati hatinya. Kadang-kadang jiwa kita ni penat bukan sebab kerja, tapi sebab hati kita terlalu noisy dengan dunia ni yang sangat berat, macam-macam masalah. Zikir itu adalah cara Nabi SAW boleh relax, tenang. Dan inilah Ramadan. Ramadan datang sebagai penawar supaya hati kita menjadi tenang, supaya kita zikir, mendapatkan ketenangan tu. Dan zikir ni dia tak akan ubah dunia kita serta-merta tau. Kita tak boleh expect Ustazah kata zikir saya sama je, hati saya still, masalah saya still masih ada. It's a slow process di mana kita perlu belajar untuk rasa kemanisannya. Dan itu adalah sebabnya Allah letak dalam Al-Quran, dengan zikir, with the remembrance of Allah, the heart finds rest. Hati kita rasa tenang dan sangat terpujuk. Zikir ni kira bukan saja subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir ni adalah segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Quran ke, mendengar ke, baca ke, hati itu akan mula tenang. Walau penat macam mana pun, Nabi SAW hari-hari lidah Nabi SAW ni tak pernah kering daripada zikir. So Nabi SAW pesan pada kita, orang yang zikir pada Allah ni dengan orang yang tak zikir macam orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang tak zikir ni macam orang mati tu, mati hatinya. Dan inilah masanya, use this time sebaik mungkin dalam bulan Ramadan untuk kita basahkan lidah kita seperti mana basahnya lidah Nabi SAW. Kita juga cuba slowly banyakkan berzikir lebih daripada kita berdiam ataupun kita mengata orang lah.